Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Epina Kristina binti Kamarudin. Saya Nur Aina Maida binti Muhammad Izwan. Saya Nur Alia binti Muhammad Alias. Saya akan menyatakan beberapa masalah yang dialami oleh pelajar pada zaman sekarang. Kebanyakan pelajar pada zaman sekarang sukar untuk memahami, mengingati serta mengikuti arahan yang guru beri kerana cara pembelajaran terkini yang kurang menarik perhatian mereka. Adalah pelajar yang kurang berminat dalam pembelajaran semata membenarkan kurangnya minat mereka dalam pembelajaran menjejaskan prestasi akademik mereka dan masa depan mereka. Oleh itu, penyelesaian yang efektif perlu dikenapasti untuk membantu mereka kembali fokus dan bersemangat dalam pembelajaran. Maka kami telah bentuk sebuah puzzle untuk membantu dan membendung masalah pelajar ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua orang. Hari ini saya akan tunjukkan bahan inovasi yang kumpulan kami ciptakan. Okey, daripada inovasi yang kami lakukan, puzzle game ini dibuat daripada cardboard. Cardboard itu contohnya macam ni. Cardboard yang kami buat ni kami ambil daripada kotak recycle, kami potong mengikut kepingan puzzle, and then kami turun gambar untuk tampal di atas cardboard untuk menjadikan cardboard tu satu gambar. Yang kami buat gambar ada 4 gambar, iaitu gambar Masjid Al-Aqsa, gambar Kaabah, gambar orang solat dan gambar Al-Quran Kotak yang kami bina ni dibuat daripada Manila Cut juga. Kotak ini dia berwarna dan dia ada glitter sikit untuk menambahkan lagi untuk menarik perhatian para pelajar. Okey, kotak ni ada dua warna yang kami guna, warna hitam dan warna biru. Warna hitam ni untuk digunakan puzzle yang kami bina tu, yang kami cipta masukkan ke dalam kotak ni. Puzzle itu ada 4 set, 4 set 2-2. So 2 set 1 kotak, 2 set 1 kotak. Soalan yang kami ingin tanyakan kepada murid semasa game ini dijalankan ialah soalan tauhid, fiqh, adab, sirah nabawiyah. Soalan ini semua merangkumi daripada mata pelajaran pendidikan Islam. Apakah arah kiblat bagi umat Islam ketika solat? Pelajar yang menjawab soalan dihendaki mengambil satu puzzle sahaja.
Sebelum permainan ini digunakan, murid-murid cepat berasa bosan dan kurang fokus semasa pembelajaran. Mereka juga sukar untuk mengingati maklumat penting. Selepas permainan ini digunakan dan diperkenalkan, mereka menjadi lebih seronok, lebih aktif berfikir dan mudah memahami. Kesannya, pembelajaran ini akan jadi lebih menarik. Bagi impak ni pula, murid-murid akan lebih fokus dan bagi hasilnya, kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah turut meningkat. Kerja daripada Islamic Funding, Convenient Puzzle Game ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid slow learner dalam kemahiran membaca jawi dan bahasa Arab, dan murid dapat mengenali hukum tajwid semasa membaca Al-Quran. Kesimpulannya, permainan puzzle ini bukanlah sahaja menyeronokkan, malah dapat mengasah minda kemahiran menyelesaikan masalah. Tambahan pula, permainan puzzle membawa kepuasan sendiri apabila setiap kepergian berjaya disusun, menambahkan ia tidak sia-sia. Untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi 01385 9259 atau layari laman web www.uitm.edu.my. Sekian, terima kasih.